Liga Super 12, Negeri Sembilan lawan Kuala Lumpur. Ramalan saya 2-0 2-sama. lah untuk KL City. Sama-sama kita nantikan adakah prediksi ini betul. Dijangkakan kehadiran di Star of Paroi malam ni sekitar 2,000 ke 3,000. Hashtag Paroi kembali relax. Pasukan Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur Sembilan. Syahrir Fazila yang telah kembali ke rumah tumpah akibat kanser buah pinggang tahap 4. Para penonton diminta berdiri dan menikahkan Al-Fatihah. Off. Okey guys, minit ke-6 Kepa Shalman 0-91 KL City. Okey, saya pakai penjuru minit ke-10 untuk KL City. Ref shoot lah, ref. Macam mana boleh offside? Okey, tamat separuh masa pertama dengan 9-1 City FC. Member tengah minum. Macam tu. Okey, cantik. Aduh, offside dia tak shoot. Melewatkan nombor 93, Philip Erickson dan masukkan nombor 20, Yuan Siyosu. Tipikal pula. Taktikal yang sama, apa hal? Miao. Oh, sayang. Hey! Go. Kehadiran penonton malam ini 2,894. Jangan lupa besok tikam. Oh, sayang. Makanan. Go, please, one more. Aduh, jauh lah. Gol penyamaan minit ke 89. Tamat 9-1 KL City.